dua jenis kind of player. Satu yang suka betting, satu yang tak suka betting. Okay. Aku tengok video tu, kau ada komen pasal harga naik, pasal bagi baru. Apa tujuan kau buat video tu sebenarnya? Amin Sports ni guys, dia bukan saja reviewer yang berjaya. Dia pun salah satu golfer yang berjaya di ban oleh salah sebuah kelab dalam Malaysia. Di ban oleh kelab. Lepas tu famous di kalangan komiti-komiti kelab. Aku tak boleh nak komen betul atau tak, tapi daripada apa yang aku dengar, and aku nak tanya kau juga sebab basically daripada orang luar daripada BGB, apa yang aku dengar adalah BGB ni sombong. BGB ni dia je yang power, orang lain tak power. Ya. Ini yang aku dengar lah. Aku tak So dengar that is why aku nak tanya kau, benda ni betul ke? Assalamualaikum, selamat malam kawan-kawan. Hari ni kita berada dekat Birdie 8 Cafe lagi untuk podcast kita seterusnya. Jangan pelik, hari ni aku Andy 1908 akan jadi host korang. Kenapa? Sekejap lagi kita akan tahu kenapa. And siapa guest kita malam ni? Kita akan tengok sekejap lagi guest yang buat review dia, buat review barang dia, buat review golf course dia, buat semua benda dia nak buat, podcast pun dia nak buat. So, presenting to you the one and only Amin Sports. Ya, mana satu? How are you, man? Great. Okay, alright. So, macam mana? Hari ni okay? Everything goes well? Okay, alhamdulillah. Ada main golf hari ni? Hari ni tak ada. Tak ada. Tak ada. Alright, Min. Ramai orang nak tahu. Diorang kenal nama Amin Sports. Korang kenal kan? Nama Amin Sports dekat TikTok, dekat YouTube. Mana-mana je korang pergi course pun ramai yang kenal dia. Tapi kita cuma kenal Amin Sports. Siapa di sebalik Amin Sports? Apa kata kita tanya dia? So, Amin Sports, siapa Amin Sports ni sebenarnya? Aku seorang manusia je yang biasa je. Okay. Yang aku baru start main golf. Okay. Berapa lama kau main golf? 2 tahun. 2 tahun. Lebih. Okay. So, kenapa aku main golf? Nah, itu kemudian kita tanya. Kenapa kau main golf? So, besides than main golf, apa lagi yang kau buat sebenarnya? Aku suka sports. Suka sport. Sebelum ni aku main bola. Main bola? Sebelum aku main bola. Tapi aku dah berhenti dah main bola. Okay. Sejak aku kenal golf, aku berhenti main bola terus. So, aku ni siapa? Aku adalah seorang manusia yang biasa je. Yang aku macam mana? Kau nak tanya, kau nak tahu apa? Siapa Amin Sport ni? Amin Sport buat apa sebenarnya? Aku buat apa? Selain daripada kau suka main bola, lepas tu tiba-tiba kau berhenti main bola, kau main golf. Okay, So, kenapa? Apa kau ni? Kau ni siapa? Siapa Aku tak tahu. Aku tak tahu aku siapa. Kau boleh tolong bagi tahu aku tak aku siapa? Alright, tak apa. So, basically kita ada banyak benda nak tanya kau hari ni. Okay. And first aku akan start lah dengan soalan paling simple orang nak tahu. Kenapa Amin Sports? Kenapa bukan Muhammad Al-Tut, nama penuh kau tu, ataupun Amin Handsome ke apa ke? Sebab aku ada lagi satu YouTube channel. Okay. Yang memang sebelum ni aku buat YouTube channel yang aku nak cakap pasal duit je, pasal kewangan. Cakap pasal duit? Pasal kewangan aku. Aku nak cakap pasal kewangan sebab aku selalu tengok YouTube dan aku rasa macam Mamat ni cakap pasal duit, aku pun boleh cakap pasal duit. Kan? Aku rasa aku pun boleh. So aku pun start lah satu YouTube channel nak cakap pasal finance, pasal business, pasal lifestyle, pasal benda semua tu lah. So aku start buat tu. Aku buat okay, dapat some traction. Okay. Adalah subscribers dalam 7,000, which channel tu aku still nak Still grow ongoing lagi, lagi lah. grow lagi. Tapi aku at the same time aku rasa macam aku suka sport sekarang ni. So aku buat lagi satu channel sebab aku ingat nak macam masuk kat situ macam dia tak boleh nak jive kan. Tiba-tiba duit, golf, orang tu sports. asal Mamat ni tiba-tiba tunjuk dia main golf. Faham tak? Bukan dia cakap pasal ASB ke gitu. Kan? So aku pun macam okeylah aku separatekan je lah. Okay, so kau ada buat, kau just itu untuk bagi advice sahaja ataupun kau ada buat unit trust apa semua tu ada buat juga ke?
sebenarnya sebelum ni aku buat insurance. Insurance? Dalam Okey. 13-14 tahun lah. Wih, lama. Aku dah lama-lama buat. Okey. Ni memang family business lah. Family business kau jual insurance? Ya, family aku dalam industri business dah lama. Oh, business. Dalam industri insurance dah lama. Insurance. Okey. Adik-beradik kau tadi orang? Dua orang? Dua orang lah. Dua-dua lelaki? Dua-dua lelaki. Dua-dua main golf? Dua-dua main golf. Sekejap, tak habis lagi yang tadi tu. Oh, tadi tak habis. Yang Okey. pasal YouTube tu, okey. kan kau cakap pasal insurance kan. Sebenarnya, masa aku aktif buat insurance tu, aku buat YouTube channel tu untuk dapat klien insurance lah. Okey. Which aku dapat banyak pun daripada situ. Okey. Sebab bila kau share pasal finance, and then at the end of the video yang viral, at the end of the video, kau letak je apa-apa, orang akan beli. Oh, okey. Faham. Tak adalah benda macam tak elok macam tahi ke apa, tak adalah orang nak Of beli. course lah, benda video tu mesti ada manfaat and then dia viral. Ada and viral, and then kau cakap, aku kalau korang nak cari kan, mesti ada orang akan carinya. Faham. Kalau video viral 300,000, mesti akan ada orang bertalu-talu mesej. Okey. Alright, so yang soalan tadi aku interested nak dengar. Kau tadi ada dua orang adik-beradik kan? Ya, Dua-dua main golf? aku salah seorang adik-beradiknya main golf, lagi seorang main golf juga. Main golf juga. Siapa lagi bagus? Dia. Dia lagi bagus. You sure? Ya, dia lagi bagus. Jangan humble sangat. Tak serius. So, yang satu lagi apa? Abang, adik kau? Abang aku. Abang kau? Abang aku. So, abang kau main golf sama start dengan kau juga? Start sama, 2 tahun lepas. 2 tahun lepas? Tapi dia lagi bagus daripada kau? Tapi dia lagi bagus. Aku rasa aku rasa dia lebih disiplin kot. Okey. Bukan disiplin training ke apa. Dia dekat golf course tu, dia punya game plan, apa dia nak buat, dia buat sampai habis. Aku akan macam lepas 3 lubang macam abandon the game plan. Faham tak? Alah, kau faham lah. Alright. Kau So, faham #Amin Sport tak disiplin. Gurau. Jangan marah. ya. Right. So, itu sikit sebanyak pasal diri kau dengan kau punya family. Kau dah kahwin dah? Aku dah. Berapa orang anak dah? 2. Dua juga. Okey, dua-dua boy, girl. One girl, one boy. Sepasang. Alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Right. So, basically kita orang dekat sini, tadi kau punya personal life lah. Ya, Dekat sini, podcast ni, nama podcast kita Good Shot. Kau Okay. pun tahu, this is your own podcast. Ya. So, tapi hari ni kita buat special episode yang mana kita akan interview kita punya owner of the podcast and also host of the podcast. Kenapa tiba-tiba aku jadi guest? Sebab hari ni kita nak buat kelainan. Okey. Tapi dalam podcast ni, diorang tak tahu kau sebenarnya apa. Tak apa, aku bukan tapi. Yang belakang tapi tu tak payah cerita. Kau tiba-tiba datang hari ni untuk ganti ke apa? Dia tiba-tiba je macam aku tak ada buat apa hari ni. Kau tak payah jadi host. Aku je lah jadi host macam tu. Bukan ada 2 host ke? Mana pergi lagi satu host? Host satu lagi Ja'a. Ja'a hari ni dia tengah main kamera sebab dia nak try device dia. Okey. So kalau aku yang duduk belakang kamera tu, aku tahu tekan record je. So hari ni dia nak tengok kamera dia lah. Dia baru beli kamera baru apa semua. So let him be, main dengan toys dia. So kita borak hari ni guys. Alright. Okay. So kita orang interested untuk tahu nama pun Good Shot Podcast. Yes. Good Shot, it's a golf podcast lah. Okay. So kita orang interested untuk tahu kau punya progress dalam dunia golf ni ya. Okey, So aku boleh tanya apa je soalan kan? Tanya je apa-apa. Alright. So macam kau cakap tadi, kau buat video viral untuk apa yang berkenaan dengan duit and then orang akan cari kau apa semua. So dalam dunia golf ni aku perasan kau ada buat review juga lah. Dia review Buat review barang golf, padang golf semua kan? Ya, betul. So diorang panggil kau ni macam mana? Adakah sebab kau diorang tengok video kau ramai views, ramai yang viralkan ke apa ke? Ya. It start out as aku sendiri yang buat. Okay. Aku tengok macam ni boleh ni ada potential ni. So aku start lah buat review barang-barang. Lepas tu tengok macam banyaknya orang tengok barang tu punya video. Okay. Which is the first one is aku cakap is the easiest hybrid to hit. Okay. Kau tahu tak apa? Hybrid to hit tu macam mana maksudnya? Hybrid yang paling forgiving aku cakap. Hybrid. Hybrid yang paling forgiving. Apa? Cleveland Cleveland apa? Okay, basically it's under Cleveland lah. Cleveland punya lah. Hybrid 4. Hybrid 4 Cleveland. DST ke? Bukan. Launcher. Okay. So aku still guna tu sampai sekarang. And aku masa awal-awal tu aku beli benda tu sebab aku punya driver asyik tak sampai kan. Lepas tu tinggal lagi macam jauh lagi. So aku pakai Hybrid 4. So itu je. Guna iron. Sebab iron aku
4 iron tu tak kena. Pukul tak kena. Kalau kena pun tak pergi lah. So aku tengok, aku research lah apa yang paling forgiving kan. Dia kata yang tu, so aku beli lah. Aku beli, aku cakap, oh this is the most forgiving kan. Lepas tu aku try pukul dengan form aku swing yang tak lawa tu. Tapi pergi, banyak gila views. Tapi aku fikir macam, views tu apa? Bukannya aku dapat duit pun views kan. So aku mulalah letak yang beg kuning tu. Okay. So bila aku letak beg kuning tu, orang beli. Okay. So bila orang beli, aku dapatlah a cut of the sale. Okay, faham. So Banyak Amin? kadang-kadang banyak juga. Yang sampai macam free golf lah, free golf. Free golf. Aku pun rasa macam kalau your hobby tu dapat pay for itself, aku rasa dah good enough lah. Kan? Betul juga. So basically kebanyakan time ni yang kau main golf selalu ni is duit daripada kau punya review lah. Yes. Kebanyakannya macam tu lah. Alright. Okay. That's interesting. Kalau ada siapa-siapa yang minat nak buat review boleh tanya Amin lah. Sebab golf ni mahal. Okay, golf mahal tak apa. Itu untuk aku lah. Kita ada soalan pasal golf mahal sekejap lagi. Soalan panas pasal golf mahal. Untuk aku lah. Asal. Itu kita akan tanya nanti. Soalan apa ni? Tak apa, kita proceed dulu. Macam kau buat review ni. Orang nak buat review kadang-kadang dia kena rehearse banyak kali apa benda semua. Ambil banyak-banyak shot. Macam kau, mana kau ambil confident buat review ni? Sebab orang akan tengok and bukan semua orang akan support. Mungkin akan ada apa benda Amin ni. Kau ingat kau bagus sangat ke buat review ni? So macam mana kau dapat confident untuk teruskan buat review ni? Adakah sebab duit je? Betul lah kan? Macam aku awal-awal tu aku fikir juga, dia ni orang baru. Tak sampai setahun lagi dia nak review golf clubs. Tapi macam aku cakap lah, aku dah start buat YouTube video selama ni kan. Channel lagi satu tu, up to 7,000 subscribers yang aku rasa susah sangat nak dapat 7,000 subscribers tu. Susah. So aku dapat confidence sampai situ lah. Aku rasa when basically you have to really know lah benda yang aku cakap tu kan. Aku cakap bukan as an expert, tapi aku cakap as someone, I'm learning with you also ni. Macam tu. So aku cakap macam tu, orang akan, ayalah, he also learning with us. Macam tu. Itulah mindset aku. Faham. So kalau engkau lah, bagi engkau as a reviewer, berapa lama dah kau buat review? Review? Sejak aku start main golf, aku dah buat review lah 2 tahun lah. 2 tahun lah, plus minus 2 tahun. So kalau bagi engkau, apa kriteria yang perlu untuk jadi a good reviewer? Okay, first, adakah dia kena pandai bercakap je, kena tahu knowledge ke, atau memang tibai je apa semua ni? Tak ada, kau kena jujur. Kau kena cakap what you feel, point of view you. Itu kau kena jujur. Yang aku belajar sekarang lah. Awal-awal dulu aku macam ada orang minta review ni, aku cakap bagus. Yang tu aku cakap bagus kan. Asalkan orang beli. Tapi orang akan beli, tapi bila aku fikir balik, aku tipu dia orang lah. Kan? So tak berkat lah. So bagi aku sekarang ni, the paling penting sekarang is kau kena jujur. And betul-betul kau beli barang tu, tak payah beli pun tak apalah. Maybe orang tu bagi pinjam ke apa, tak apa. Kau memang ada benda tu. Faham. Instead of, ada sekarang banyak orang buat yang macam AI kan, video AI. Dia ambil je screenshot ni, lepas tu AI kan, tapi dia tak guna pun benda tu. Dia cakap bagus. Alright. Kan? So, tapi kalau kau buat review jujur, contoh brand A, dia suruh kau review satu driver. Dia kata kat kau, Amin, you review driver ni dan I akan bayar you RM1,000. Lepas tu kau try driver tu, driver ni tak sedap tau. Susah untuk pukul and so on. Tapi sebab dia bayar RM1,000 tu, adakah engkau akan bagi review yang bagus? Sekarang ni aku akan make it a point untuk cakap, I'm gonna buat my own review yang jujur tau. Aku cakap yang tu. Kalau aku tak sempat nak cakap macam tu, aku akan, and this is very hard to do lah, aku akan bagi balik RM1,000 tu. Wow. Itu very hard to do lah. Sebab aku bukan dapat banyak sangat campaign pun. So kena ni lah, kena ada pendirian lah. Faham. Respect. Respect. Yes. Tapi pernah buat ke macam tu? Tak pernah, sebab tak pernah dapat, tak pernah lagi dapat benda yang aku betul-betul rasa ni tak boleh belah lah, ni tak boleh belah, barang ni tak boleh. Tak ada lagi lah. So semua benda yang aku review adalah aku rasa berguna ataupun ada some value. Kau select tak untuk barang-barang yang orang bagi? Contoh, orang bagi, yang ni bagi driver jenis A, yang ni bagi driver jenis B. Kau tahu jenis A ni bagus, kau tahu jenis B ni kurang bagus, adakah kau akan select ambil yang A ataupun kau sapu je dua-dua? Sebab dua-dua bayar.
Kalau dua-dua bayar tu kalau apa kecana kalau driver tu tak bagus. A bagus, B kurang bagus. Tapi bila nak buat review tu dia suruh dua-dua suruh kau buat review yang kata benda ni bagus. Adakah kau akan ambil dua-dua sekali? Ya, aku ambil dua-dua sekali sebab tak ada exclusivity kan antara brand A brand B. Tak ada kan dia cakap kau boleh promote aku je, tak ada kan. Tak ada. Benda tu tak ada lah. So tak ada, aku ambil dua-dua. Ambil je lah dua-dua, sapu je lah, janji dapat duit. Tapi cakap lah, aku akan bagi review jujur. Kalau tak bagus, aku cakap tak bagus. Tapi aku akan tolong lah cari a point yang bagus untuk for you dapat target market you. Macam tu kan. Contoh lah, untuk aku tak sesuai driver yang stiff lah contoh kan. Kan. So aku akan cakap lah, ni sesuai, aku sesuai shaft yang tak stiff. Aku akan try to find a point. Kalau betul-betul tak boleh go sangat, aku cakap tak boleh lah. Kau punya driver ni daripada pukul ke depan, dia bola ke belakang. So aku bagi balik lah. Itu aku akan buat lah sekarang. Pendirian aku lah. So ada pernah reviewer yang cakap dengan kau bila dia dah bagi kau review barang, contoh range finder dia suruh kau review, kau buat review, lepas tu kau dah post video, lepas tu diorang yang get back kan kau, Amin apa ni buat review macam ni, kita orang tak nak macam ni, kita orang suruh buat macam ni. Ada tak yang macam tu? Ke semuanya dah post je okey? Ada yang macam dia kata belum dapat approval daripada dia punya bahagian apa benda marketing ke apa semua. So aku just delete je lah balik. So macam tu ada lah. Okey, ada jugalah. Tapi selalunya kalau jenis yang paid ni, dia orang akan betul-betul tengok kau punya video tu and lepas tu dia suruh remove lah second ke berapa. Faham. So every time sebelum kau post, biasanya kau hantar dekat diorang untuk review lah. Hantar dekat diorang untuk review lah. So bila kau buat review ni, dia consider bagus jugalah untuk kau punya connection. Contoh kau buat, aku pernah ada problem dengan jam jam Huawei, and aku dah pergi Huawei center, lepas tu benda tu tak settle. End up aku contact Amin untuk contact Huawei center. And aku dapat replacement. Dapat. Kira bagus lah kan? Kau punya connection dengan diorang kira bagus lah. Kau build connection yang strong supaya untuk diri kau, untuk kawan-kawan semua, betul lah? Sebab orang yang handle aku tu it's just dia je, tapi dia makin lama makin naik, dia dah jadi head of apa benda lah. So kau kenal dia daripada bawah kan? Right, okay. Right, itu pasal kau punya review. So basically kalau untuk kau ada anything nak cakap tak untuk reviewer baru ni? Yang baru nak naik, yang baru nak buat review, macam mana nak buat review, apa, what ada do's and don't untuk review barang apa semua ni? Ada. Macam aku cakap tadi lah, AI tu jangan guna lah. Aku rasa it's misleading. Misleading. Okay. Macam kau tak guna barang tu, kau tak ada barang tu juga, you don't know apa benda barang tu, kau guna AI punya video, dapat sale, it's wrong lah. Jangan guna AI video tu satu. And kalau boleh janganlah terlalu guna skrip AI tu. Macam ChatGPT ke Claude punya skrip. Kau boleh kenal pasti dah sekarang. Ayat pun tahu. Ayat dah tahu dah. So kalau boleh kau use your own words lah. Use your own creativity lah untuk buat benda tu lagi interesting kan? Ya, betul. Kau biasa pakai AI juga? Aku pakai untuk dapat idea. Of course aku pakai. Lepas tu kau edit lah, tambah sana sikit, sini sikit. It's kadang-kadang kau terbuka idea kan. Kau cakap kau kena pandai prompt lah untuk dapat idea lah. Yelah aku pakai. Faham. Tapi tak adalah macam totally baca tu. Ada juga pernah aku buat. Berjaya juga. Dapat banyak sale juga. Tapi memang aku betul-betul guna barang tu lah. Tapi aku tengok balik video tu pun aku macam robot tu. Gitu. Sendiri tengok Macam robot tu. Okay, alright, faham. So basically itu yang kita orang nak tahu pasal review lah, sebab kau ni orang kenal kau dekat TikTok. Yang Amin Sport mana yang buat review banyak tu Ya. So orang nak tahu pasal kau punya live, kau punya reviewing live semua ni kan. So tapi aku macam aku punya golf punya TikTok tu, aku macam nak separatekan review benda-benda yang bukan golf atau golf related tu channel lain dah lepas ni. So aku rasa macam semak tiba-tiba aku review pasal kereta punya sunshade ke apa kan. Sebab semua dia bagi aku free tau. Sebab aku cakap aku request lah. Sebab aku nak sunshade tu. Aku request, aku dapat, tapi kena buat video. Weh, kau cakap tu aku baru teringat. Apa? Kita orang ada nampak satu video. Kita orang ni aku ada satu grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp tu, kalau tanya kau cakap pasal aku Ya.
Sal. Kalau tanya Amin mana ni? Amin kepala pipe. Apa Sal? Pipe tu. Ya. Latest aku review Kepala pipe. Sebab macam dia bagi aku free kan. Aku cakap sebab saya nak buat kelakar tu. So serious. Memang Amin mana? Amin kepala pipe. Ya. So aku jumpa kawan kita seorang ni. And dia kata juga masa aku previous episode lah. Dia kata dia punya TikTok kenapa dia famous, kenapa dia cepat grow is because dia fokus. Kan niche dia adalah golf je. Tak ada macam tiba-tiba golf, pickleball, review pipe. Kan pindut. Okay. Pindut So aku macam betul lah kan. Aku nak separatekan lah. Okay. So itu je untuk kita punya first segment. Kita rehat kejap. Aku suruh minum, kau minum dulu. Okay, sorry ya. Okay, kita minum, kita rest kejap. Kejap lagi kita sambung. Right? Okay. Andy, kau kat Padang, aku tahu kau guna jam. Tapi aku nak introduce kau ni rangefinder Gatti 2.0. Sebab bagi aku dia lebih cun daripada any rangefinder yang aku pernah guna. Sebab dia ada meter ni. Apa pendapat kau? Bukan meter, screen ni. Apa pendapat kau? Kau tak suka rangefinder? Kenapa? Semak Aku rasa dia lagi senang. Ni dah record ke belum? Dah record tak apa? Oh ya? Aku rasa dia lagi cepat. Tak, aku rasa dia susah nak pakai and dia tak interaktif. Kalau jam, dia ada colour apa semua kan? So rangefinder kan biasa black and white. Tak, ni colourful. Colourful? Colourful. Cuba kau try. Serius lah? Colourful, ada laser dia, kau tengok kan. Okay, means colourful dekat sini. Dia punya apa? LED board ni. LED board tu, and then bila kau tengok pun dia macam ada laser-laser, lampu-lampu. Weh, semua, kan? Dalam dia ada ni ada colour lah. Weh, cantik lah. Okay, tapi rangefinder yang penting untuk aku adalah dia boleh melekat dekat besi, which is ni boleh. Oh, ni boleh lekat? Boleh lekat besi. Ada magnet lah. And also dia ada 3D function. Kau tahu 3D function apa? 3D function macam mana? Itu maksudnya kau kat bagi. Okay. Kau nak shoot ke bola kau ke sana. Okay. And then kau shoot to the target. Dia bagi distance bola to the target. Oh, walaupun kau kat sini. So itu yang bagus ni. Tu yang aku rasa ni bagus lah. And dia ada macam anti-shake apa benda capability lah. So far aku suka ni. So kalau sesiapa nak beli rangefinder, check out rangefinder daripada Gatti ni. Ini serius. Apa nama dia? Ini serius. Ni bukan paid advertisement. Laser rangefinder daripada Gatti. Ni bukan paid advertisement. Yang aku betul-betul baru je tadi aku turun bawah pergi kedai, aku ambil terus. Berapa harga dia? Harga dia dalam 700, 800 ke 900, tak sure. Not bad lah kalau untuk macam ni punya quality, not bad lah. Betul ke? Kau jujur ke ni? Ya, kalau tak selalu black and white. Black and white, lepas tu LED dia pun ada yang tak ada. Pun dah harga 4,500. Yang ni very interaktif. Kau boleh nampak dalam dia ada colour, banyak colour. Means that dia seronok untuk dipakai. And dia ringan. Nak pegang pun senang. Dia accurate ke? Accurate, of course accurate. Accuracy bagus lah. Accuracy bagus, Ya. Okay. Aku pakai jam juga. I mean, bila aku ada jam lah. Sekarang aku tak ada jam. Okay. Tapi sekarang ni at the point yang aku nak guna rangefinder. So kadang-kadang tak tahu kenapa. Aku nak tag pokok tu, aku nak check sampai air ke apa benda semua. Itu je lah. Itu je. So kalau siapa nak beli rangefinder Gatti 2.0 ni. This one. Okay guys, welcome back. So kita ke segmen seterusnya dengan Amin. Ya. So Min, kau main golf dah lama? Tak ada lah, 2 tahun. 2 tahun lama lah. Lama ke? Lama lah, consider lama. Okay. If I'm not mistaken, kau ada join club and kau ada buat, dulu aku pernah dengar kau buat satu club. Club? Which club? Aku ada banyak club. Yang paling latest aku dengar macam yang Carl dengan Dani punya episod. Boogie Golf Boys. Yes, Boogie Golf Boys. Which is kau jadi poster boy. Aku poster boy? Aku bukan poster boy. Sebab orang masuk sebab Amin yang buat. Is it? Essentially memang aku yang buat. Bukan aku buat lah. It's like friends punya golf punya group, WhatsApp group lah. Okay. Tapi diorang nak make it like a community yang growing. Okay, so aku just posted satu video lah. Yang macam siapa nak join Boogie Golf Boys punya group ni.
kita akan buat monthly medal, ada hadiah-hadiah. Okay. Lepas tu terus banyak orang join daripada satu video tu. Oh. So aku macam nak kata aku punya, aku pun tak tahu. It's a friends punya thing lah. Dia tak ada orang punya lah, no one owns it lah. Okay. It's a community. Community golf lah, under Boogie Golf Boys. Boogie Golf Boys, ya. So register dengan ROS semua ke? Dalam proses lepas dah dapat macam nak macam betul-betul buat, dia orang tengah dalam proses nak buat. Tapi bukan aku yang buat lah. Sebab it's like some work yang aku tak tahu. Suruh dia orang buat lah. Okay. So kau masih ada hati, masih ada, sebab benda yang kau nak buat dalam dunia ni bagi aku lah. Everything yang kau nak buat, kau kena ada semangat, kau kena ada passion untuk buat benda tu. Are you still going to help them buat semua benda ni? I don't know. Ke benda tu dah padam? Aku still sayang BGB ni, Boogie Golf Boys ni. Walaupun entah, kalau ikutkan macam ada orang tak suka BGB ni, ada beberapa orang tak suka Boogie Golf Boys. Ada beberapa pihak sebab macam terlalu tak nak berkawan dengan orang, macam internal je. Macam tournament buat internal je kan. Itu yang apa aku rasa lah. Aku tak tahu betul ke tak. Betul ke kau rasa? Okay. Aku tak boleh nak komen betul atau tak. Tapi daripada apa yang aku dengar, and aku nak tanya kau juga. Nak komen dah ni? Okay. Nak tanya kau juga. Sebab basically daripada orang luar daripada BGB, apa yang aku dengar adalah BGB ni sombong. BGB ni dia je yang power, orang lain tak power. Ya. Ini yang aku dengar lah. Aku tak So dengar that is why aku nak tanya kau, benda ni betul ke? Kan BGB sombong, BGB ni anggap diorang je yang power, diorang je yang bagus. Everything nak buat sendiri, nak join. Oh, even ada satu time BGB join tournament dekat Tasik Puteri. Oh ya, boleh aku sebut ke? Sebut je sebut Golf Cup. Okay, Golf Kita Cup. join Golf Cup, BGB join Golf Cup. Pun aku dapat banyak feedback daripada tournament committee ataupun orang-orang yang join tu, kata BGB masuk event orang tapi tak hormat event orang. Sebab diorang masuk and buat kepala sendiri, nak pakai baju sendiri, ambil gambar pun nak pakai baju sendiri, nak buat kepala sendiri. So kau rasa macam mana? Adakah benda-benda yang diorang cakap ni betul ke? Betul ke BGB macam ni? Okay, ni point of view aku lah. I'm sure ada orang tak agree. Ya, biasa. Which is kalau aku masuk tournament, it's my right untuk pakai baju apa. Okay. Macam contoh aku masuk Miracle punya tournament hari tu. Okay. Aku pakai baju Miracle lah. Tapi ada sebab aku ada baju Miracle tu. Okay. Tapi ada banyak je yang lain pakai baju Adidas ke apa benda semua kan. Okay. Alright, itu satu contoh lah. And also masa tu I didn't think it's a big issue pun yang Golf Cup tu. It's because sebelum ni ada satu tournament juga. It's a group versus group punya tournament kan. Okay. Yang called TRC. Okay, TRC tu adalah setiap kumpulan ada baju-baju lain tau. Baju lain. Ni baju putih, tu baju merah. Okay. So aku assume it's gonna be the same thing lah. Macam ada identity sendiri. Tu merah, tu biru kan. So aku tak kisah sangat pun pasal, tak report sangat pun pasal baju-baju tu. So aku tahu on the day ada orang sponsor. Okay, aku pakai lah. Kan? Ada orang sponsor baju tu. So aku pakai lah. Itu je lah. It's not like a statement yang mengatakan aku tak nak pakai baju kau macam ni ke apa tak ada. Itu my opinion. Okay, so basically itu bukan statement daripada BGB ataupun BGB buat rebellious untuk tak pakai baju tournament atau baju yang organizer bagi. Just that because of BGB ada sponsor. Yeah. And sponsor bayar untuk BGB main tournament tu. So we respect our sponsor lah. Yep. Yeah. Okay. So itu explanation daripada wakil BGB. So siapa-siapa yang masih ada panas hati pasal tu, kita dah explain Yeah. And also tak apa lah kalau ada orang yang still panas hati ke apa, aku tak kisah. Kau tak kisah dia orang panas hati dengan BGB? Tak kisah panas hati dengan aku, tak apa. It's dengan kau? Sebab aku ada dah malas nak kisah lah. Okay. So I can only do the best I can untuk tak sakitkan hati orang, tapi orang akan sakit hati juga. Cannot do anything about it lah. Betul. Kan? Sebab
Bagi aku pun kita tak boleh nak puaskan hati semua orang, betul tak? Ya. Kadang-kadang pakcik yang jual aiskrim depan pintu sekolah tu pun, walaupun dia jual aiskrim, dia jual happiness, aiskrim. Pun ada orang tak suka. Okey. Okay, so itu kita keep that aside, soalan-soalan Panas juga kau tanya soalan ni. Aku tak tahu juga aku ada soalan-soalan panas. Banyak. Kau ada banyak soalan panas. Ya. Aduh. Tapi nanti kita keep that aside. Kita santai sikit balik. Kita balik pasal kau punya golf tadi. Aku punya golf. Right. So macam kau as a so-called beginner golfer dekat mata kau tu. Kat mata aku pro. Oh pro. Okay, dah pro lah. Aku dah main baru 2 tahun tapi sekarang dah status pro lah dekat mata kau. Dekat mata aku, I can be pro anytime. Wow. Tapi every time aku main golf, result aku, result aku teruk. Macam tu. Tapi every time aku datang to the golf course, shoot under ni. Confident aku terlebih. Soalan. Confident tu beli mana? Shopee. Shopee tapi dah sold out. Okay. So kau main golf seminggu berapa kali? Seminggu kalau boleh nak 5 kali. Tapi sebab kita limited by duit kita, aku hanya boleh main seminggu sekali. Seminggu sekali. So bila kau main dengan orang luar juga atau kau just main dengan circle yang kau kenal? Aku main dengan orang luar banyak. Aku macam ni lah. Aku sebelum ni aku banyak main dengan orang luar. Tapi aku dah try to slow down sebab aku baru sedar yang industri golf ni dia ada 2 jenis kind of player golfer. Satu yang suka batting, satu yang tak suka batting. Okay. So aku boleh je main dengan sesiapa kan, main batting ke tak batting, tapi aku tak batting lah. Tapi aku sedar yang kalau aku main dengan orang yang batting, contohlah 3 orang batting, dia orang akan rasa tak fun. Dia orang akan rasa macam, aduh, ketiga je batting, yang seorang tak batting, aku rasa macam dan tak endah aku. Macam kalau aku habis hole tu, aku macam dapat par ke apa kan. Macam aku dapat par. Dia orang tak tulis semua skor aku. Sebab dia orang kisah siapa yang dapat main card je. So aku rasa macam, why am I here lah, macam tu. So aku berhati-hati lah sekarang. Tak naklah main dengan orang yang nak batting, which aku okey je kalau dia nak batting. Tapi aku takut dia tak rasa fun. Kau lebih memikirkan orang tu punya ni lah. Ya, memikirkan dia punya kefunness lah. Keseronokan dia. Tapi kalau aku tanya juga orang tu awal-awal, kau okey ke tak kalau aku tak batting ni? Kau boleh ke main tanpa batting? Kalau dia orang kata, okey, aku okey lah, aku boleh lah main. Aku fun lah kan. Dan aku okey lah. Faham tak? Faham? Itulah, that's the reason kenapa aku shrink sikit aku main dengan siapa. Kalau macam Padang bila kau pergi main, management Padang ni banyak yang tahu kau ni kaki review. Okay. Kaki buat video. Betul ke dia tahu? Aku rasa aku tahu. Alright. And for your info lah, ini for your info, for your viewers punya info juga. Baru-baru ni ada satu lagi video Amin yang viral dekat club. Okay. Which is video kau dekat BBGC Bukit Beruntung. Yes. Video tu viral sampai ke management, sampai ke orang-orang club tu, semua satu club viral. Bagus. Okay. Bagus. Right. So aku tengok video tu, kau ada komen pasal harga naik, pasal bagi baru, pasal condition apa benda semua bagi baru tapi tak macam baru apa semua kan? Ya. So apa tujuan kau buat video tu sebenarnya? Tujuan dia, basically aku tak agree dengan price hike yang terlalu tinggi tu. Dekat BB lah, BBGC. Sorry. Lepas tu dia kata lah kan, poster, harga, bagi baru. Okay. So, macam aku cakap lah, aku bukan review daripada jauh ke. Aku pergi sana, main, tengok apa perbaruan dia. And then tengok, boleh justify tak payment tu. I mean, kenaikan tu lah. And aku betul-betul rasa tak boleh nak justify. So, first of all, bagi tu is like a normal bagi je, good condition bagi. Tapi sekarang orang dah standard tinggi lah. Ada kipas, ada cooler, ada apa lagi? Bagi apa? Charger. Dia orang ada charger lah. It's good lah. Tapi kau naikkan harga terlalu tinggi sangat, yang lain tu kau tak upgrade. Yang macam Clubhouse, sama je lagi. Bagi track still hancur-hancur. And pasti dah ada lah, which is good. So macam aku cakap lah, bila something yang bagus, aku akan cakap it's good. Sebab masa aku dalam bunker, aku pukul, aku rasa macam, this is a good sand. So bunker dah ada improvement. Sebelum ni bukan pasir.
Dan lain daripada itu sama je semua. So kenaikan of RM55 is too much. Tapi aku rasa kalau diorang confirm diorang lagi bijak daripada kita. Confirm diorang bijak daripada kita. Aku rasa dia punya game adalah dia nak buka membership. Sekarang ni BB tak ada membership. Sekarang dia tutup. Dulu ada. Sekarang dia pause sekejap. Aku rasa dia saja naikkan harga, nak buka membership untuk dapat duit dari situ. Mungkin dia charge RM3,000 per membership ke apa. Aku rasa lah. Sebab dia orang pandai. Takkan dia orang tak pandai pun. Dia ada GM atau semua. Of course lagi pandai daripada kita. Kita ingat kita pandai. Tak bagus. Sebenarnya dia orang ada end game dia kot. Aku rasa lah. And kalau korang BBGC tak ada end game, aku rasa that's the way to go lah. Korang kena buka membership. Kalau tak, mana dapat duit? Betul. So dia turunkan balik harga, bukanlah turun kepada harga asal, tapi turunkan sikit ataupun buka korang punya membership lah supaya orang lagi banyak beli yang boleh ramai pergi sana. Agree? I don't know, up to them lah. Itu dia orang punya club. Kita punya lah. Kita punya opinion as golfer yang selalu main kat sana lah. Sebab as is now, tak ada orang akan main sana. Kurang. And aku cakap macam ni berhati-hati tau, sebab aku takkan cakap boycott. Sebab kena saman. So that's why ada orang dalam komentar cakap, boycott je lah. Aku cakap, jangan sampai boycott. Sebab aku takut nanti itulah video aku yang viral. Aku cakap suruh boycott, nanti aku kena saman. Dah tak ada duit, macam nak bayar lawyer. Kan? Okay, kalau sefaham aku lah, macam BGB tadi. BGB pula? BGB dia start daripada BBGC. Dulu korang selalu sangat main dekat BBGC masa awal-awal penubuhan kan? So sekarang dengan harga yang dah naik, harga naik. Lepas tu plus point dia bagi baru. Tapi yang lain-lain still sama. So adakah geng-geng BGB kita ada lebih kurang 140 orang dalam grup kita? Adakah kau rasa geng-geng BGB ni akan still pergi ke BBGC untuk training, untuk main kat sana? Unfortunately no lah, tak kot. Diorang dah message aku dah, Min kita nak main kat mana ni? Ni nak main kat mana ni? Course yang marahin kat mana? Diorang bagi list. Diorang dah come up with. Nak cakap ke? Nanti penuh. Cakap je. Diorang kata yang sekarang masih marahin adalah KRTU masih marahin. Tapi it's not that easy nak masuk sana. Nak dapat slot pun, member pun nak dapat penuh kat sana. Member nak dapat slot pun susah. So basically sekarang ni BBGC akan kehilangan almost 140% lah. Jangan cakap yang tu, bukan aku suruh Mungkin sebab banyak yang tak agree dengan harga semua tu kan. Semua cakap aku kalau dengan harga tu dia baik main Taisik Puteri. Ya, tambah RM20-30 boleh main Taisik Puteri, which is tambah condition lagi bagus. Jadi kalau dia orang ada influencer card, mungkin lagi murah kat sana. Talking about influencer card, kau dapat influencer card? Tak, aku bukan influencer. Tapi kau banyak buat review? Yelah, aku unknown. Orang tak kenal aku. Aku sih rasa aku macam nobody. Faham tak? Which is true lah. Okay, faham? Yeah. Okay, so basically tu pasal dia punya golf life and POV dia pasal harga apa benda semua tu. Especially Bukit Beruntung lah. Sebab geng-geng Boogie Golf Boys ni kami banyak start dekat Bukit Beruntung. So kami sangat sayang Bukit Beruntung. Course condition dulu cantik, green cantik, semua cantik. Cuma yang tak cantik daripada dulu sampai sekarang is dia punya bagi track. Agree tak? Bagi track dia kurang cantik daripada dulu sampai sekarang. Tapi hari tu aku dengar one of the official kat sana lah bagi tahu lepas maksa dia orang akan repair dia bagi track pula. So kita tengoklah macam mana. Bagi aku I don't care sangat pasal bagi track. Tapi bagi track dia tak best macam ATV. Tak kisah. Kisah ke? Aku tak kisah. Aku kisah sebab dia semak. Yang rosak is bagi dia orang, bukan aku. Badan aku tak tahu lah. Okeylah, tak apa. So kita berhenti kejap untuk segmen kedua ni. Kita bagi dia minum air dulu. Air dia tak gerak lagi. Kita relax kejap. Sekejap lagi kita sambung lagi. See you guys. Right. Okay, welcome back guys. Kita sambung lagi podcast dengan Mr. Amin Sports. Right, Min, tadi kau kata ada sikit nak tambah pasal BBGC untuk diorang punya in your POV lah. Point of view untuk diorang tambah baik diorang punya facility. Macam mana tadi? Masa break banyak idea pula tiba-tiba kan. So, aku tahu diorang nak increase revenue. Benda makin lama makin naik harga. Tapi ada banyak cara lain nak buat instead of naik harga terus dengan mendadak. Kau boleh fokus on buat tempat tu jadi tempat makan yang lebih sedap ke apa. Fokus
bagi orang increase sale untuk daripada segi F&B tu, bagi orang datang spend more money untuk makan kat sana. Bila makanan sedap, spend more money kat sana. Sebab honestly lah kalau golfer datang sana, diorang akan tanya caddy kat sana. Masa aku tanya caddy dulu lah, sini makan sedap tak? Caddy sendiri cakap, tak sedap, jangan makan sini. Okay, jangan sebut nama caddy. Caddy tu aku tak tahu nama dia lah. Caddy, jangan makan sini. Caddy tu yang cakap. Dia cakap makan kat luar. So, come on lah kan. Itu kau losing money on the table kat situ. Setiap kali orang main golf, dia nak makan lapar. Tapi kalau makanan tak sedap, dia makan kat tempat lain. So, the golfers terrace tu, buatlah jadi better, makanan lagi bagus, lawa. Buat jadi tempat yang orang datang untuk bukan main golf. Datang untuk makan, chipping-chipping, pating-pating. Datang nak lepak datang lepak-lepak dengan kawan-kawan kan. Ataupun ada yang macam contoh lah, kawan dia main golf, dia datang lepak makan je. Dah habis, dia jemput lepak dengan kawan dia je. Lepas tu, itulah wedding ke, dia punya banquet punya hall ke apa, promote lah lebih sikit. In terms of dia punya facility untuk golfer macam mana? Kau rasa adakah at par dengan tempat-tempat lain ataupun still consider? Confirm tak lah. Confirm tak lah. Dulu kita boleh justify dengan harga yang murah. Tapi sekarang harga dah mahal memang. Itu one of the main points orang pentingkan tau. Tempat mandi dia, shower dia, apa benda semua. Bagi aku tak kisah sangat. Tapi aku surprised to know orang lain pentingkan benda-benda macam tu. Changing room, surau. Faham? Ya. So, banyak lagi yang diorang boleh improve lah dengan kenaikan harga tu. Banyak lah. Hopefully they can do it lah. They can justify it lah. Tapi aku rasa lah it's a wrong move lah. Ya. Boleh kata, for me also consider wrong move lah. Sebab bila tanya dekat orang-orang sana, kenapa harga naik banyak sangat ni? Oh bang, kita bagi baru. Bagi baru is just bagi baru is standard bagi saja, bukan bagi kau ada aircon, ada fan, ada apa semua pun. Ya. Yeah. So tak dapat nak justify kenaikan harga yang sangat mendadak dan tinggi dengan fasiliti yang kau ada sekarang. Ya. Yeah. For me lah. BBGC jangan marah, saya suka main sana. Okay, so boleh kita tutup cerita pasal BBGC ni? Tutup. Okay, kita tutup cerita pasal BBGC. And sekarang kita nak tanya kau pula pasal kau punya podcast. Aku punya podcast lah. Sekarang ni lah, ni podcast kau ni. Yang ni. Sekarang ni aku tengah tanya kau ni. Yeah. Ni podcast dia. And Ja'a. Aku dengan Ja'a. Aku belakang. Okay, so kenapa kau buat podcast ni? Tiba-tiba buat podcast, adakah sebab kau tengok banyak orang buat podcast, tiba-tiba kau dengan Ja'a ambil idea, kita tak ada apa nak buat, kita buat podcast je? Macam tu ke? Salah satu sebabnya juga. Aku tengok podcast is a good thing. Sebab aku tengok macam yang Yusof tu kan. Macam kenapa dia fokus on buat podcast je daripada dulu sampai sekarang. Oh, Yusof yang yo tu kan? Okay. So aku nak explore lah nak buat podcast ni. Which masa zaman COVID tu aku dah pernah nak try buat. Okay. Macam aku cakap lah, dulu aku nak buat podcast pasal finance kan, financial kan. Tapi tak menjadi. Sebab aku buat on my own je, tak ada pertolongan kawan-kawan aku, Ja'a, Andy. Okay, alright. So, another reason kenapa aku nak buat podcast is because kawan-kawan aku semua dah banyak dah buat duit daripada golf. Diorang dah jual baju lah. Okay, baju. Apparel. Buat review, bagi aku, diorang tak buat duit lagi. Okay, macam mungkin dapat main free lah. Okay. Nak jadi coach untuk dapat duit, ajar orang kan, aku not good enough yet. Tapi kau dah pro. Dekat mata kau. Dekat on paper, aku tak boleh mengajar lagi. Ingat siapa yang tak ada pro card tu, ataupun teaching pro punya card tu, korang janganlah gelar ke orang as coach. Janganlah tunjuk sangat yang kau mengajar orang. It's wrong kot. Kan, betul tak? Aku respect lah. I don't do that lah. Okay, mungkin aku rasa aku boleh ajar orang yang betul-betul beginner. Tapi it's betul tak? Betul. Kan? Aku agree. Golf is very strict. Kau bukan teaching pro, kau bukan coach, kau tak boleh ajar. Faham. Tapi aku tengok banyak mengajar sekarang. Banyak je. Siap ada charge lagi kan? Siap ada charge. Kau pun tak mana-mana kau belajar, tiba-tiba kau charge orang untuk mengajar. Tak malu. Kan? And then kau punya ajar tu, orang jalan ke depan, kau jalan menyerong. And yang mengajar tu, dia pun main tak bagus juga. Aku tak nak sebut siapa nama. Jangan sebut lah. Okay, so
okay, aku nak buat duit in golf lah. Ha. Daripada just review benda semua tu, aku rasa the next step is buat podcast. Okay. And aku rasa sebelum ni, aku respect lah, aku suka diorang dua ni. Abang Chandu dengan GMK Golf. Diorang buat podcast. Aku memang tengok setiap minggu. Aku macam waiting for it dah, the next episode. Tapi ada satu minggu tu, episod tak datang dah sampai sekarang. So aku rasa macam aduh. So that's why aku rasa aku nak buat. And partly aku dapat idea ni is because diorang buat. So aku nak cakap dengan diorang lah. Shout out to Abang Chandu and GMK. Yang aku nak diorang jadi guest juga kat podcast ni in the future, insyaAllah. Okay, menjawab soalan aku yang seterusnya. Aku baru nak tanya siapa guest diorang, siapa guest yang dia nak sangat dalam podcast ni. So aku rasa dah terjawab. It's Abang Chandu and GMK. Yes. So hopefully Abang Chandu and GMK tengok podcast ni and boleh tunaikan impian Amin. Tapi jangan dulu. Sebab aku nak diorang datang bila dah ada studio. Okay. Ada dah stable lah. Editing yang lawa, tune semua. Sekarang ni kita buat dekat driving range, dekat cafe yang kosong. Okay, faham. And macam kau punya ni pula, kau punya guest Ya. Guest-guest yang sekarang ni dah episod berapa dah? Ni kau punya ni episod apa? 6? 7? 5, 6, ni 7. 7, okay. Kau dah ada 7 episod. Macam mana kau cari kau punya guest ni? Siapa yang nak bawa? Siapa yang kau nak panggil? Dan apa kriteria yang kau tengok dekat diorang sebelum kau panggil diorang datang ke sini? Of course lah, aku tak nak cari yang macam kawan-kawan sahaja, just because kawan. Dia kena ada juga, sebab dia orang pun akan macam, kau panggil aku nak cakap apa? So kena ada something yang topik untuk bercakap tau. Untuk membantu aku and membantu orang tu juga. So at least podcast tu interesting. Macam contoh, ada orang tu baru jatuh bagi ke apa kan, caddy baru jatuh bagi ke apa kan. So kita boleh interview macam lah, podcast macam tu. So kena ada something, ataupun kena ada tujuan juga. Podcast tu adalah untuk menyatakan something-something. So aku nak macam the simple-simple lah, the standard ones lah. Interview pula, podcast menjemput golf coach, caddy, orang yang main golf tapi pandai buat bisnes, macam tu lah. Okay. Alright, tapi tadi kau sendiri cakap yang Abang Chandu, GMK, ni dua nama besar tau dalam TikTok pasal golf apa semua kan. Kalau orang sebut golf, orang tanya siapa reviewer ataupun siapa influencer golf yang korang kenal. Selain daripada Pidot, orang akan sebut GMK, Abang Chandu, sebab diorang one of the pioneer. Termasuklah kau pun one of the pioneer yang awal-awal dulu buat konten pasal golf. Sekarang ni dah banyak orang baru kan. And kau imagine Abang Chandu dengan GMK, dua nama yang sangat strong. End up diorang punya podcast pun tiba-tiba stop macam tu je. Okay. Kau buat podcast pasal golf juga. Ya. Kau rasa kau akan sustain ataupun kau akan jadi macam diorang sampai satu time orang tengok, kenapa dah tak ada episod? Kau rasa macam mana? Aku rasa that's why aku give importance to kelangsungan. Kelangsungan episod. Okay, maksudnya? Sustainability. Dia kena be able to sustain every week ada. So sebenarnya aku jadi guest hari ni is because satu punya guest cancel kan. Tapi macam co-host aku cakap, the show must go on. Okay. So kita kena ada juga. So that's why aku pentingkan kena ada episod keluar. And kita kena improve day by day, week by week. Macam dulu tak ada editing langsung, sekarang ada editing. Okay. Dulu aku interview aku dengan co-host aku dekat driving kat luar je. Sekarang kat dalam dekat depan toilet. Depan toilet. Ada lighting lawa sikit sekarang. Lawa sikit. So aku working on getting a studio sekarang. So aku tak nak macam starting first episode tu aku dah sewa studio RM500 per night. And then aku rasa macam aku tak boleh sustain financially lah. So aku nak buat overhead dia serendah yang boleh. Faham. Tapi sekarang ni aku sangat berterima kasih sebab ada kau, Azmi, Bedi Studio ni, and also kita punya ni lah, kita memahami, kita boleh bagi sekarang kita punya Ailio and tenaga je sekarang. Kau pun pagi main golf, malam podcast kan. So thank you so much lah. That's why bila kau cakap podcast ni aku punya, aku tak rasa is aku punya, aku rasa is kita punya.
Faham? So, last soalan aku untuk kau punya podcast tu. Apa harapan kau sebenarnya bila kau buat podcast? Apa yang kau nak sebenarnya? Apa yang kau nak tunjuk? Adakah kau nak tunjuk, aku Amin Sport boleh buat podcast? Ataupun kau nak tunjuk yang orang lain buat podcast, kenapa aku pun tak boleh buat? Aku nak buat juga. Apa yang kau nak dapat? Apa harapan kau untuk podcast kau ni? Harapan aku nak jadi the number one golf podcast in Malaysia. Okay. Tapi aku rasa it's not hard to do that sebab aku rasa sebelum ni ada je beberapa golf podcast yang dah buat tapi dia orang tak sustain. Lepas episod ketiga dah tak ada dah. Episod 10 tak ada dah. So aku rasa the important thing is just kena sustain. Okay. Kenapa? Sebab aku nak jadi the authority dalam golf punya podcast kat Malaysia ni. So kalau bukan macam mana, when you have a golf podcast, kalau the opportunity yang datang daripada situ banyak. Orang kenal kau. Mungkin kau boleh buat bisnes ke apa, I don't know. So I don't have all the answers, tapi aku tahu we are going to the right track. Faham. Okay. Aku tak ada macam lepas episod ke-10 ni campaign akan masuk, sponsor akan masuk, tak ada lagi. Okay. So insyaAllah akan ada. Right. So basically itu soalan yang aku ada lah untuk kau pasal kau punya podcast. Okay, and aku ada soalan, few extra question. Soalan yang aku sangat nak tanya. Yalah asal. Sebab Amin Sports ni guys, dia bukan saja reviewer yang berjaya. Dia pun salah satu golfer yang berjaya di ban oleh salah sebuah kelab dalam Malaysia. Di ban oleh kelab. Lepas tu famous di kalangan komiti-komiti kelab. Ada kelab-kelab tertentu lah. Kelab ni? Okay. So itu semua aku consider benda tu sebagai kontroversi lah. Macam artis pun dia ada kontroversi apa semua kan. Kau sebagai player golf, sebagai reviewer, sebagai podcaster pun ada kontroversi kau sendiri. Sama ada kau sedar atau tidak, tahu atau tidak je lah. Tak sedar. Okay, kau tak sedar. So tahu. Sekarang ni contoh macam kau kena ban. Okay, kena ban. Kau kena ban, lepas tu kau famous jadi buah mulut dekat certain club yang dekat Malaysia ni sebab video kau viral pasal dia orang. Kelab mana? Kelab-kelab tertentulah, tak perlulah aku mention kat sini. Okay. So macam mana kau hadap benda ni? Macam mana kau nak hadap benda-benda kontroversi ni? Nak hadap? Ada kan kau macam kena ban lah, tak apa peduli apa pun. Duit aku. Ataupun macam tak dia lah nak ban aku ke apa, aku tak kisah pun. So macam mana kau hadap benda ni? Nak cakap pasal insiden yang aku kena ban tu? I mean, yang kau kena ban, yang nama-nama kau naik pasal kau buat video pasal club diorang. Oh, okay. As long as aku tak melanggar undang-undang and also aku tak inadvertently memang hari ni aku bangun-bangun aku nak sakitkan hati orang, then aku okay. Kan? Bukan aku memang niat aku jahat, then aku akan okay. Aku akan continue buat. Itu cara aku hadap. Macam contoh, kalau aku cakap bagi tu tak bagus, is yalah, memang tak bagus. Tapi aku jujur lah, memang aku cakap ada yang good points juga. Smooth, steering dia tune kan. Lepas tu ada mirror kat belakang, untuk apa aku tak tahu. Untuk apa lah mirror tu? Mungkin nak tengok KD dah naik ke belum ke. Ya tu. Okay, who knows, I don't know lah. Tapi aku cakap lah, okay ada mirror, it's good. So yalah, aku memang bukan, aku tak nak sampai dia macam, Amin ni buat video kerja nak condemn orang ke? Aku tak nak sampai macam tu sebab bukan niat aku. And ada video yang viral tu, okay, itu dah dapat banyak hate comments tau. Okay, tapi bukan directed at aku, dia directed kat kawan aku dalam video tu. So dia yang minta untuk take it down, aku take it down lah. Aku pun menunggu juga maklum balas daripada dia. Kenapa dia macam senyap je kan? Rupanya dia demam. So that's why dia senyap selama tu. So dia suruh take it down, aku take it down. Tapi kalau aku in that video, aku akan take it down juga. Aku akan take it down juga. Tak bagus. Okay, kau ada anything nak cakap sebelum kita pergi ke next segment? Aku bagi kau chance satu lagi. For you to cakap apa yang kau nak cakap dekat golf club yang ban kau tu. Oh, okay. Alright. Kau nak say sorry ke, kau nak cakap ini bukan salah aku, bukan aku yang buat, kenapa kau ban aku. Take it. Apa kau nak cakap? Okay, kepada club yang ban aku tu, thank you. You did the right thing.
And memang diorang ada buat diorang punya research dulu kan. Dia ban aku rasa that's the right move. And aku akan main kat sana juga lagi lepas ban period aku dah habis. Dia ban berapa lama? 3 bulan. Dah habis? Belum. Tapi banyak orang dah ajak aku main ke sana. So aku rasa macam sayang. Aduh kan. Sayang lah orang Sayang lah. kita dapat main kan. Orang ajak aku main kat sana. So aku macam aku nak main kat sana. Aku memang suka course tu. Cuma jauh je lah. Alright, so that's it untuk this segment. Lepas ni kita akan masuk rapid fire. Kita akan tanya Amin few question untuk dia jawab. Lepas tu kita tengok macam mana dia jawab, macam mana dia handle kita punya rapid fire pula. Controversial question semua dah habis. Serius? Alright, see you kejap lagi. Take care. Alright guys, welcome back to Good Shot Podcast. Kita dalam segmen rapid fire sekarang. Good shot. Berapa cepat dia boleh jawab soalan kita. Ready Min? Okay, ready. Laju kan? Kena laju. Driver ke Ian? Driver. KD ke tak nak KD? KD. KD lelaki ke perempuan? Perempuan. Fake ke draw? Draw. Mark O'Meara ke Phil Mickelson? Hah? Siapa Mark O'Hara? Mark O'Meara. Siapa tu? Dia level-level masuk Tiger baru-baru. Phil Mickelson lah. Phil Mickelson. Match play ke stroke play? Match play. Live ke PGA? PGA. Lap putter ke Scotty Cameron? Scotty Cameron. Favourite course kau dekat Malaysia? Wah. Nilai Nilai Springs. Tak ada. Tak ada? Tak ada. Tapi first to come to mind Nilai Springs. Tak tahu? Tak. Ramai orang tak suka main sana tau. Sebab? Satu panas. Lepas tu harga dia pun boleh tahan je. Matahari kat mana-mana sama je. Pergi pun jauh. Oh iyalah. Tapi kau Entah. prefer Nilai Spring? Entah, aku it's like a golf course yang aku selalu pergi sebelum aku main golf pun aku dah pergi dah. Oh, sebelum kau main kau pernah pergi? Aku macam ada event lah whatever semua kan. So itulah. I don't know why. Right, so last sekali aku nak tanya kau untuk kau punya podcast. Okay. Anything you want to say dekat kau punya fans yang tengok Good Shot Podcast? Okay, aku just hope korang just support by just tekan subscribe je. Subscribe. Kalau boleh komen. Lepas tu kalau boleh tengoklah sampai habis. Sebab aku rasa kalau aku baru nak start main golf ataupun aku memang suka golf, aku akan mencari podcast-podcast macam ni yang cakap pasal golf. So kalau korang nak support, just tekan subscribe. Itu je? Itu je. And also itu je lah. Okay, tak ada apa. Kalau ada owner produk, ada club yang nak contact kau ataupun ada golfer-golfer yang nak contact kau, nak suruh buat review ke apa ke, macam mana dia boleh reach kau? Dia boleh contact aku ataupun email ke ataupun contact Andy ke ataupun contact Azhar Ja'a. So macam mana? Aku rasa ada. Nanti kita akan letak dekat sini, kau boleh tengok sini Andy 1908, Amin Sports, Azhar Kahar. Kau boleh subscribe dekat YouTube kita orang, boleh tengok dekat situ juga, boleh contact melalui YouTube juga. Aku tak tahu macam mana, tapi dulu masa aku buat YouTube yang lagi satu tu, bila orang approach, somehow dia boleh reach aku. Aku tak letak pun number aku ke email ke apa, dia boleh cari juga. I don't know why. Tiba-tiba je dia boleh contact. Tak tahu lah, kat info kot, kat YouTube info kot. Tapi kalau korang nak cepat, komen je lah, cakap contact me, I want to sponsor, nak letak kat sini apa benda. DM je kita orang, ataupun boleh directly DM Amin Sports. Macam ni contoh, Gati. Tapi ni bukan sponsored, ni sebab aku betul-betul rasa it's good. Okay, so itu je untuk podcast kita hari ni daripada tim Good Shot Podcast. Kalau ada improvement yang korang nak kita buat, korang boleh komen dekat bawah. Ataupun ada apa-apa lagi yang korang nak kita bincangkan dekat sini pun boleh komen juga. Boleh DM kita orang, bagi tahu je. Amin boleh tak bincang pasal KD? Amin boleh tak bincang pasal itu, ini, apa-apa yang korang nak. Okay, so kalau ada apa yang korang tak puas hati, boleh bagi tahu juga dekat situ. Dan jangan lupa like, comment, share and subscribe kita orang punya channel. Min, bagi aku tutup podcast ni dengan pantun boleh? Kejap, sebelum tu
lagi satu nak tambah. Kalau ada siapa nak jadi guest pun, maybe korang ada good story ke, nak cakap ke, you nak promote your business ke apa, pun boleh reach out to Andy juga. Boleh, kita tak syarat. Siapa-siapa nak masuk, kita tengok, kita kalau apa yang korang nak sampaikan tu kita agree, kita akan ambil, kita akan panggil. Okay. Okay? Siapa-siapa yang in charge of the guest semua salah ada Andy, producer kita. Boleh contact lah. Okay, nanti tengok je dekat YouTube, boleh dekat TikTok ke mana boleh carilah. Okay? Alright, so aku nak tutup benda ni dengan pantun, serangkat 2 pantun lah. Ya. Sikit lah. Okay. Okay. Kalau ada semua di dadang, boleh kita membang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita jumpa lagi. Standard. Okay. Golfer pun ada pantun dia. Oh, tak standard. Okay. Yang standard untuk golfer lah. Apa guna berjubah labuh kalau tidak memakai coli? Apa guna tee off jauh kalau balik double boogie? Alright, so itu je swing kita untuk hari ni. Sampai jumpa dekat T-Box yang seterusnya dengan host yang original, Amin Jaha. Kita tutup dulu podcast kita buka fikiran kita dengan apa yang dah disampaikan, and kita sambung lagi next time. Assalamualaikum. Bye bye. Waalaikumsalam. Bye. Habis.